Ni lagi satu isu yang ramai orang keliru. Okey, jadi ramai yang selalu tanyalah, Cik Syakir, saya baru keluar hospital. Lepas tu saya dapat sambung lagi cuti 2 minggu. Yang 2 minggu setelah keluar daripada hospital tu dikira sebagai MC biasa ke ataupun cuti hospitalisasi? Okey, cuba dengar ni betul-betul. Dalam akta kerja, dia kata sekiranya pekerja disahkan oleh pegawai perubatan berdaftar cukup sakit untuk dimasukkan hospital, tapi tak masuk hospital atau apa-apa sebab, maka cuti itu dianggap sebagai cuti hospitalisasi. Okey, dia keyword dekat sini setelah disahkan. Maknanya setelah disahkan oleh doktor. So kalau dalam korang punya MC tu, korang tengok, ada tak doktor kata lepas keluar hospital ni, ini masih lagi cuti hospital? Ada tak? Kalau tak ada, ianya dianggap sebagai cuti biasa, cuti MC biasa. Tapi andai kata dalam tu ada sebut ini adalah cuti hospitalisasi, maka barulah itu ditolak daripada 60 hari cuti hospitalisasi. Adalah menjadi tanggungjawab pekerja untuk mendapatkan pengesahan tu. Bukan tanggungjawab majikan nak pergi call doktor lah apa semua, bukan. Itu kerja pekerja. Okey, so kalau korang dapat MC tu, korang minta doktor tu tulis balik dekat situ. Okey doktor, tolong sahkan, ini MC biasa ke ataupun MC hospitalisasi? Okey.